Ramai ingat bila seseorang hulu bantuan dekat kawan, mesti sebab nak tunjuk baik atau nak raih perhatian. Tapi bagi Ozlin Wati, apa yang dia lakukan untuk Azhar Azmi datang daripada pengalaman hidup yang pernah buat dia sendiri rasa susah. Ozlin cerita, dia faham macam mana peritnya bila seseorang berada di titik paling bawah dalam hidup. Sebab itu, bila ada rezeki lebih, dia rasa menjadi tanggungjawab untuk berkongsi dengan orang yang memerlukan. Katanya lagi, bantuan yang dia hulurkan bukan sebab individu itu seorang artis atau dikenali ramai. Kalau ada sesiapa saja yang perlukan pertolongan dan dia mampu bantu, dia akan cuba bantu sebaik mungkin. Menurut Ozlin, sejak zaman COVID-19 lagi, dia sudah menerima banyak mesej daripada orang yang meminta bantuan. Dan kalau ketika itu dia ada rezeki lebih, dia tak pernah berkira untuk berkongsi. Apa yang buat ramai tersentuh bila Ozlin memilih untuk tidak terlalu membuka cerita tentang kesusahan Azhar demi menjaga maruah sahabatnya sendiri. Dia mengaku sebenarnya tak selesa bercakap panjang tentang perkara itu sebab dia mahu Azhar tenang dan bahagia dengan kehidupannya sekarang. Bagi Ozlin, setiap manusia ada ujian yang berbeza. Ada orang diuji dengan kesihatan, keluarga, keuangan atau emosi. Jadi, dia tak mahu cerita yang keluar daripada mulutnya nanti memberi kesan buruk kepada sahabat sendiri. Malah, dia juga percaya menjaga aib dan harga diri orang lain lebih penting daripada membuka cerita demi perhatian ramai. Ozlin turut berkongsi bagaimana mereka kembali berhubung selepas sekian lama. Semuanya bermula apabila dia membaca kisah tentang keadaan Azhar yang dikatakan sedang melalui fasa sukar dalam hidup. Selepas itu, Azhar cuba menghubunginya. Pada awalnya, Ozlin tak jawab panggilan sebab nombor tersebut tidak dikenali. Tapi selepas Azhar menghantar mesej memperkenalkan dirinya, Ozlin terus menghubunginya semula dan mereka berbual melalui panggilan video. Dari situlah semuanya bermula. Sebelum ini, Azhar pernah mendedahkan dalam sebuah podcast bahawa Ozlin antara individu paling awal tampil membantu ketika dirinya sedang buntu dan berdepan kesusahan hidup. Menurut Azhar, Ozlin bukan saja memahami keadaan dirinya, malah turut membantu dari segi zakat sehingga dia mampu membeli keperluan anak-anaknya ketika itu. Kadang-kadang bantuan paling besar bukan datang daripada orang paling kaya, tapi daripada orang yang pernah rasa jatuh dan tahu betapa sakitnya hidup ketika tiada siapa di sisi. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.